kali ini Timbalan Promosi Zon dan Setiausaha Zon akan diberikan allowance tetap. Jadi alhamdulillah perkara ini telah kita bawa ke perhatian Perdana Menteri dan Yang Perdana Menteri telah pun bersetuju untuk meluluskan allowance sebanyak RM1,000 kepada Timbalan Promosi Zon dan RM750 sebulan untuk Setiausaha Zon. Jadi saya fahamkan perkara ini dah lama diminta sejak 2010, iaitu 14 tahun dahulu. Maka Kerajaan Madani pada hari ini telah berjaya memberikan keprihatinan kepada anda semua, dan sebenarnya ini telah memberikan impak kepada peruntukan sejumlah tambahan RM788,000 setahun, dan secara keseluruhan RM6.9 juta setahun. Jadi selain itu, bagi menyokong pelaksanaan aktiviti MPPWP, kerajaan juga telah bersetuju untuk meningkatkan peruntukan grant aktiviti bagi peringkat zon daripada RM50,000 kepada RM60,000, antara satu zon daripada RM20,000 ditingkatkan kepada RM25,000 setahun. InsyaAllah kalau ada rezeki mungkin boleh tambah lagi, ya. Datuk Fahmi kena sokong saya lah di kabinet. Jadi pengumuman ini sebenarnya bagi saya adalah pengiktirafan kerajaan kepada peranan besar yang dimainkan oleh anggota MPPWP dalam menggerakkan komuniti. Namun ianya perlu datang dengan sebuah amanah yang besar juga, dan saya minta agar setiap perbelanjaan mesti direkodkan dengan teliti, dan apa yang lebih utama adalah pelaksanaan program di pihak MPPWP itu